KJ saya rasa kenapa episod ni penting. Macam KJ kata, set the record straight. Sebab semua boleh ada pandangan tentang prestasi Dato' Maya Sabri ni. Bagus ke sebagai naib presiden, tak bagus ke sebagai Perdana Menteri, whatever lah, orang boleh ada pandangan. Tapi yang terkilannya adalah apabila dia masih lagi dilabel sebagai pengkhianat, sebagai orang tak ikut parti. Sedangkan kita berdua nampak sendiri. Yeah. Walaupun ada ketegangan, Datuk Seri pun tahu memang ada ketegangan. Actually, ROS boleh tolak. ROS ada alasan untuk tolak. Sebab kita dah tangguh. Ya. 18 bulan. Keputusan jadi, dibuat selepas 18 bulan. Kita tak boleh tangguh 2 kali. Sekali saja tangguh. Pada kalau ROS pakai yang tu, memang ada pemilihan semula. Tapi apa yang Datuk Seri buat, iaitu untuk mementingkan keharmonian dalam parti tu. Kalau tidak disebut ni, dia tak akan diingati ke je sampai bila-bila. Orang akan ingat bahawa Dato' Mail dengan geng Putrajaya, KJ dan sebagainya jahat. Pengkhianat jahat. Ya, betul. Tapi Datuk Seri, saya masih lagi kena mainkan peranan devil's advocate ni.